Pada tahun 2023, negeri Terengganu telah mencatatkan pertumbuhan keluaran dalam negeri kasar KDNK sebanyak 2.3% dengan nilai mencecah ringgit Malaysia 38.2 bilion. Sektor perkhidmatan kekal sebagai penyumbang utama dengan sumbangan sebanyak 52%, diikuti oleh sektor pembuatan 36.9% dan sektor pertanian 7.5%. Sektor pertanian khususnya mencatatkan lonjakan yang amat memberangsangkan dengan pertumbuhan sebanyak 7.4%, suatu peningkatan ketara berbanding kemerosotan negatif 4.7% pada tahun 2022. Pemulaan ini didorong oleh pembangunan pesat dalam subsektor tanaman, terutama buah-buahan dan sayur-sayuran, serta prestasi cemerlang subsektor perikanan. Untuk tahun 2025, dalam usaha memastikan pertumbuhan ekonomi yang mampan, kerajaan negeri telah memperuntukkan anggaran perbelanjaan sebanyak ringgit Malaysia 1.887 bilion merangkumi perbelanjaan mengurus dan perbelanjaan pembangunan. Oleh itu, segala perancangan, pengurusan, keuangan dan perbelanjaan perlu dilaksanakan secara sistematik dan berkesan, selaras dengan matlamat mencapai pertumbuhan KDNK antara 2.8 hingga 3.4%. Bagi memastikan Terengganu terus berdaya saing dalam menghadapi cabaran masa hadapan, kerajaan negeri akan memberi tumpuan kepada 3 bidang utama berikut. A. Perkukuhan, pertanian dan industri asas tani. B. Penerokaan sumber baharu dan pelaburan. C. Kelestarian pelancongan. Dengan tumpuan kepada bidang-bidang ini, Beta yakin negeri Terengganu akan terus berkembang sebagai sebuah negeri yang makmur, berdaya saing dan lestari demi kesejahteraan rakyat. Ahli-ahli yang berhormat sekalian, sektor pertanian merupakan salah satu tunjang utama pertumbuhan ekonomi negeri dan memainkan peranan penting dalam memastikan keterjaminan makanan. Beta menzahirkan penghargaan atas usaha berterusan yang telah dilaksanakan oleh kerajaan negeri bagi memastikan sektor ini kembali mencatat pertumbuhan positif pada tahun 2023 setelah mengalami pengucupan selama 3 tahun sebelumnya. Perhargaan juga dizahirkan kepada kerajaan persekutuan, khususnya Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan atas usaha berterusan memperkukuh sektor ini menerusi program pengukuhan keterjaminan makanan bersama kerajaan negeri. Inisiatif strategik ini bukan sahaja memastikan kestabilan dan keselamatan bekalan makanan negara, malah turut sejajar dengan sasaran self-sufficiency ratio sekaligus memperkasa daya saing sektor pertanian. Bagi meneruskan kesinambungan serta memastikan sektor pertanian terus berdaya saing, kerajaan negeri telah melancarkan Pelan Strategik Pertanian Terengganu 2024-2030. Pelan ini menggariskan 6 teras utama sebagai panduan ke arah pembangunan sektor pertanian negeri yang lebih mampan dan inovatif. Beta berharap agar pelan strategik ini menjadi pemangkin kepada transformasi besar dalam memodernkan sektor pertanian, memperkukuh rantaian nilai serta pemasaran dan seterusnya meningkatkan kesejahteraan para petani. Beta juga menaruh harapan tinggi agar setiap strategi dan program yang dirangka dapat dilaksanakan dengan berkesan, sekaligus meningkatkan kadar sara diri bagi setiap subsektor hingga 20% berbanding tahun 2023 serta mendorong pertumbuhan KDNK sektor pertanian sehingga 12% menjelang tahun 2030. Seiring dengan pelaksanaan pelan ini, Beta menyarankan agar projek pertanian berskala komersial dengan pelbagai tanaman komoditi dipergiatkan. Usaha ini
bukan sekadar mengukuhkan rantaian bekalan makanan negara, tetapi juga membuka lebih banyak peluang pekerjaan, merangsang pertumbuhan ekonomi setempat serta memastikan kesinambungan pembangunan antara kawasan bandar dan luar bandar.